self-presentation versus work presentation. Apa tu? Okay, self-presentation ni maksudnya kita nak promote diri kita sendiri. Kita nak jual kita punya value. Yang mana kita pandai bodek. Kita pandai bodek. Kita cakap yang melangit-langit lah. Padahal habuk pun tak ada. Kita present diri kita sendiri je lah. Self-presentation. Work presentation ni pula, kita tunjukkan dia punya hasil kerja kita. Apa yang kita boleh buat, apa outcome dia. Itu beza dia antara self-presentation dengan work presentation. So, kalau anda rasa bos dia nak mana satu dia nak self-presentation ataupun dia nak work presentation. Mestilah work presentation. That's why anda janganlah promote diri anda sendiri. Oh, saya boleh tu, saya boleh ni, cakap melangit. Tapi habuk tak buat lagi. Jadi, kurangkan untuk cerita pasal diri anda sendiri. Sebab ikutkan tak ada orang yang berminat dengan diri anda. Ikutkan tak ada orang berminat nak dengar story anda. Apa yang kita nak di dunia pekerjaan ni ialah you boleh buat kerja, you boleh perform, you boleh bagi benefit dekat company ni. Itu je benda yang berkenaan dengan kerja. Profesional. Dia tak ada kaitan dengan you punya cerita. Tak ada orang yang nak pergi buang masa spend. Tak ada orang yang nak pergi buang masa dengan cerita you. You boleh ni, you boleh ni. Tak ada. Orang nak tengok dia punya hasil. Kita apa-apa, kita nak tengok hasil. You tak perlu nak cerita melangit sangat. You tak payah nak puji diri sendiri. Apa yang orang nak ialah hasil kerja. You boleh buat kerja? Okay. Go on. Macam tu je. So, kita jangan banyak bercerita tentang diri kita lah. Story kita. Nenek-nenek tak perlulah. Anda pergi buat kerja. Perform. Tunjuk hasil dia. Next kerja pula. Itu je. Tak perlu nak banyak-banyak bercerita tentang diri sendiri.